Israel looks set to reject a proposal for an international inquiry into last week's deadly raid by Israeli convicts from Turkey, 9 of whose nationals were shot dead. 7 pro-Palestinian activists after being deported by Israel. Forces intercepted the Rachel Corrie in international waters. Obviously, the world knows now that we cannot send the aid to Gaza. We failed in that mission. But as for now, we want the whole world, the citizen of the world, community of the world to stand up and speak up. Stop the embargo. 50 on board. It was just like that. They were like... Idea untuk menghantar satu armada kapal, menghantar barangan keperluan bagi penduduk di Gaza adalah cetusan idea daripada Yang Amat Bahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri. Inilah perkara yang telah cuba dicetuskan oleh Tun Mahathir dan Alhamdulillah pada tahun 2010 itu kita telah berjaya mengumpulkan sejumlah 7 buah kapal. Pada malam pertama pelayaran kami ke Gaza, kami terpaksa menaiki kapal daripada Malta. Saya mendapat satu SMS, pesanan ringkas daripada sahabat saya yang bekerja di Perdana Global Peace Foundation yang memberitakan kepada kami bahawa sebuah kapal yang telah terdahulu berlayar telah diserang oleh tentera Israel dan 7 orang rakan-rakan kami dari kalangan aktivis kemanusiaan telah terbunuh. Rasa takut dan sebagainya, tapi kita tekad untuk teruskan. Waktu ditahan tu bila komando dah mula naik ke atas kapal, yang pertamanya saya pun pelik juga, anjing juga naik. Komando tu terus datang dengan kita dengan senapang dan sebagainya, menghalakan kepada semua aktivis. Dan saya sebenarnya pada ketika itu, walaupun saya antara yang termuda di dalam kapal, tetapi berasa cukup takut. Kami sengaja duduk dan letak tangan secara terbuka begitu untuk menunjukkan bahawa kita tidak ada memegang apa-apa senjata. Tetapi tangan saya ini menggeletar. Jadi saya genggam tangan saya ini supaya dia tak nampak menggeletar tu. Saya malu dengan kawan-kawan lain. Kemudian terus dibawa ke, saya fikir pejabat immigration mereka lah. Di situ kami dikurung juga dalam total darkness. Saya fikir tak lama selepas itu saya pun dah jadi hilang akal. Saya dah menjerit, sampai saya penat dan saya fikir tak tahulah kot saya pingsan ke apa ke. Itu perkara yang paling saya terkesan pada diri saya, mungkin saya boleh katakan 2 perkara lah. Jauhnya saya daripada keluarga. Kita selalu lupa tau. Sebenarnya kita tinggal serumah dengan anak isteri kita, tapi kita sebenarnya jauh daripada mereka. Yang keduanya, saya dah tak takut siapa-siapa lah. Saya cuma takut pada Allah Ta'ala.